Gajah pun boleh menyebabkan kita menangis, tuan-tuan. Cerita seekor gajah, anaknya mati, kena langgar dek lori. Ibu gajah tu duduk sebelah lori tu, tuan-tuan, tak berganjak berjam-jam, tuan-tuan dan puan-puan. Fitrah kasih sayang seorang mak dan juga anak. Ini fitrah, faham? Sebab itu, tuan-tuan, jangan kita putuskan fitrah ini. Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang sampai tahap, tuan-tuan, emak dia merayu untuk anak dia balik. La ilaha illallah. Mak menangis rindu. Engkau boleh selesa duduk dekat rumah tu. Saya tak tahulah, tuan-tuan, macam mana perasaan dan jiwa orang yang macam ni. Saya minta maaf, tuan. Mungkin saya tak pernah melaluinya, tak pernah berada pada keadaan tersebut. Sekecewa apapun kita dengan mak kita, dengan ayah kita, engkau tak berhak untuk meninggalkan mereka begitu sahaja. Engkau tak berhak menyebabkan mereka bersedih. Binatang pun ada naluri yang sangat hebat macam tu. Dia boleh duduk tu, dia cuba tolak, tuan-tuan, lori tu nak menyelamatkan anak. Dia tahu mungkin anak dia dah mati dekat bawah tu, tuan-tuan, tapi dia duduk berjam tanpa seinci pun bergerak. Berita tu sampai kepada kita pada hari ini sebab apa, tuan-tuan? Mungkin terlalu ramai orang yang melupai mak dan juga ayah. Terlalu ramai orang yang memutuskan, tuan-tuan, hubungan mak dan juga ayah mereka. Terlalu ramai orang yang mengabaikan hati seorang mak, seorang ibu, seorang umi. Allahu Akbar. Mungkin terlalu ramailah hari ini. Tolong jaga hati-hati mereka yang berada di sekeliling kita.